Hari ni aku terus bergegas ke rumah staff aku yang bila aku dapat tahu dia dah sedar daripada koma and then dah boleh balik rumah. Mungkin ramai tak tahulah kan. Bulan ni saja 3 orang staff aku accident, yang itu hari yang kita ada buat video. Kemudian seorang lagi staff aku accident, bila tengok orang sebelah accident, dia jalan ke depan dia pula accident. Aku tak tahu nak cakap apa. Cuma ini yang paling teruk. Accident, 2 hari koma and then alhamdulillah sedar, semua stabil and then dah boleh balik ke rumah lah. So kaki dia patah 2 bahagian, satu bahagian keting, satu lagi bahagian peha. Dan yang paling sedih, anak staff aku ni 2 orang kecil-kecil lagi. Seorang umur baru 7 bulan, bini pula tak kerja. So aku rasa setahun ni hilang punca pendapatan. Dan kita bagi sedikit sumbangan daripada dana garaj dan staff-staff yang lain yang turut simpati dengan nasib Ikmal ni. Disebabkan luka dalaman, so aku harapkan cepat sembuh. So aku bagi tahu, aku tu bergegas untuk cari Ika Haruan Liah untuk at least ikhtiar lah untuk staff aku. Harap cepat sembuh lah. Itulah. So balik tu aku terus message brother ni, aku tanya dia ada Ika Haruan Liah hidup tak. So aku nak jadikan ubat lah. So kalau kau tengok aku terus pergi kat dia and then aku dapatkan Haruan Liah hidup, yang hidup-hidup lagi, boleh tengok So ikan ni sesuai tu jadikan ubat lah untuk sembuhkan luka dalaman. So aku harap dengan cara ni, so proses penyembuhan dia lagi cepat. Itu je lah, kita boleh mampu ikhtiar dan seterusnya kita berdoa dan tawakal kepada Allah. Itu je lah, at least kita dah buat yang terbaik. Dan untuk korang juga kita doakan sama-sama lah untuk staff aku ni, moga cepat sembuh. Amin.